Awak ingat lagi tak? Awak pernah confess dalam bas mini ni. Okey. Check. Pakai seatbelt. Utamakan keselamatan. Saya ada sesuatu nak beritahu awak ni. Saya ada buat salah ke, Mem Zila? Taklah. Sebenarnya saya sayang awak. Kebenaran untuk bercakap dengan bebas. Silakan. Samalah. Saya pun sayang diri saya juga. Janganlah marah. Kebenaran memang sayangkan diri sendiri dan juga isteri. Anak tak minat membaca, asyik membelik gadget sejak masa? Belilah Kisah Teladan dan Kebenaran. Garanti anak anda terhibur. Ibu bapa pun suka. Oi! Kata apa tu? Macam kenal je korang berdua ni. Satu hari, Zila jemput kita ke perkahwinan dia. Kau punya lapas lah. Ingat dah melepas. Aduh, melepas aku, Yombi. Itulah kau, lambat. Patut kau confess lah awal-awal. Oh, ni ke pengantin lakinya? Dah sedia ke nak menikah? Saya nikah. Sini Zila. Smile. Tapi rupanya dia suruh kau nikah dengan dia kat kenduri tu. Sebab tu kau pakai baju biasa. Pakai baju biasa lagi? Apa marah-marah ni? Awak pun tak ingat kan? Memang pakar bagi alasan.